soalan tu pertamanya cikgu nak zahirkan penghargaan kepada semua yang terlibat sejayakan program hari ini. Bagi cikgu, ini bukan peluncuran pemakanan amalan sihat yang biasa-biasa. Ini siap dengan ada showcase, siap ada bus-bus pelibatan mungkin kuasa semua kelab-kelab, semua pelajar-pelajar, bukan sahaja pelajar-pelajar yang terlibat dengan mungkin doktor muda saja, tapi kelab persatuan yang lain juga terlibat secara tak langsung berkaitan dengan amalan pemakanan sihat ini. Okey, jadi ini penghargaan dan tahniah sebab pelibatan yang begitu ramai dari segi yang selalu cikgu cakap, dari segi mass participation, penyertaan yang betul-betul. Amalan pemakanan sihat yang dijalankan oleh SK Oran sangat-sangat baik, yang boleh kita kata nampak ada 10 pun lah, umur 10 pun tengok pasal makanan, demo masakan, ada makanan sihat, khusus makanan tidak sihat, khusus makanan, demo teh apa tadi lavender, sedap sangat. So saya boleh katakan saya sebagai